012-394-2834. Showbus. Baiklah, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda terus setia bersama-sama kami. Tiba masanya untuk kita ikuti program Showbus. Ya, seperti kita janjikan, kita bawakan seorang penyanyi kan yang memang legend kita kata. Itulah. Namanya membuat naik waktu zaman kita sekolah. Cuba ingat zaman tu kita sekolah. Masalah Tasha, saya tengok beliau ni dulu masa sekolah dengan hari ni macam tak banyak berubah. Macam tak banyak. Kita je yang berubah kat sini ni. Bayangkan kan. Okey, jadi tak lama masa anda boleh tonton secara langsung. Okey, live di Facebook Bernama Radio waktu ini kita bawakan Baguio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dua orang DJ jelitawan ni. Masya Allah dia kan. Okay, abang saya cerita nombor satu ni cik kan. Macam seorang pesa seorang pesa kan. Nak tanya ni kan. Muda Stock Mall tu dapat kat mana tu? Macam mana? Yang kekal muda ni. Kekal muda Satunya izin Allah SWT. Tapi kita kena ada jugalah usaha kan. Orang kata daripada segi ada riadah yang positif untuk supaya kita burn balik apa yang kita makan. Jangan makan je kan. Jaga badan tidak kan. Tapi yang paling penting ialah keceriaan tu datangnya daripada kita sentiasa kena positif dalam berfikir kehidupan kita seharian. Baik. Kalau kadang-kadang kalau kita ada masalah pun, kita jangan layan sangat masalah tu. Kita kena perlu pandai membuai akan permasalahan yang timbul. Itu dia mindset kita ni kan. Kena membuai kan, membuaikan dia. Mental dan emosi tu dia. Membuai dengan lagu-lagu Baguio okey. Itu kita kan okey. Dan kita lihat sini macam saya Tasha sendiri membesar dengan lagu-lagu Baguio sejak era 90-an lagi kan. Memang best lah lagu kan. Bagaimana perasaan Baguio sendiri bila melihat lagu-lagu berkenaan masih lagi diminati, masih lagi orang boleh sing along kan sampai hari ni? Saya kena ucap syukur alhamdulillah. Sebab kalau misal kata you all tadi membesar dengan lagu itu, sebenarnya saya pada ketika itu pun membesar dengan lagu itu. Selaku penyanyi usia 19 tahun menyanyikan sesuatu lagu yang tidak disangka akan menjadi evergreen, tapi ia mendatangkan sesuatu pulangan yang saya tak menyangka ia akan menjadi satu kata momentum yang membawa sehingga ke hari ini. Dah 35 tahun kan. Jadi saya tak boleh nak mengata selain dia berkata apa, syukur alhamdulillah. Dan yang paling penting lagu yang evergreen ni bukan dibuat-buat, tapi dia dah sesuatu yang kemenjadian dia kerana kehendak industri ketika itu. Sebab masa dulu kita tak ada lain selain daripada medsos yang ada sekarang. Kita cuma ada radio je. Jadi radio tu je lah tempat ruang untuk orang berhibur. Jadi kepada mana yang dah berusia dah banyak, dah sekarang dah 50 lebih tahun, jadi dia orang dah develop dengan suasana gitu kan. Jadi itulah antara advantage-nya. Saya sebagai penyanyi rasa macam wow lah. Alhamdulillah lah. Okey, baik. Dan kalau kita lihat Baguio sendiri kan, abang sampai hari ni berkarya kan. Maksudnya macam cara revolusi dah tengok dah. Bayangkan dari 90-an sekarang ada 20-an. Orang nak cerita je kan, bukan 2000-an dah. Terlalu lama kan dalam industri. Jadi kenapa? Apa yang membuatkan abang sendiri kan rasa macam perlu terus kekal relevan dalam industri muzik ni kan? Walaupun hari ni sampai ke tahap kita ni dicabar dia umpama macam tu kan oleh ni pendatang baru AI. Sekarang tak ada penyanyi tak apa, AI pula boleh nyanyi kan. Jadi pandangan orang lama tak dengar. Soalan tu sangat padu. Sebab dalam keadaan zaman sekarang, sebelum robot menjadi penghibur untuk generasi yang akan datang, saya mungkin dah sekian lama bersiap sedia dengan melakukan satu karya-karya yang baru. Bermula daripada tahun 1998 lagi saya bergerak secara solo. Jadi sehingga ke hari ini, bila kita ada kemampuan, ada ruang, ada kudrat dan juga ada ilham. Ilham tu yang paling penting. Sebab kalau kita tak ada ilham, kita tak boleh melakukan sesuatu karya yang baik, yang boleh orang kata untuk orang lain untuk mendengar kan. Jadi yang paling penting penyanyi itu sendiri perlu jangan rasa selesa dengan apa yang dia dah ada. Kerana bila dia terlampau selesa dengan apa yang dia dah ada, dia akan jadi tepu. Tepu ni sangat bahaya kepada seorang penyanyi yang masih lagi nak
bekerja sebagai seorang artis rakaman. Sebab dulu pengalaman saya dilahirkan sebagai atas namanya artis rakaman. Apa tanggungjawab artis rakaman tu? Ya, dia menyanyikan lagu yang daripada scratch untuk dinyanyikan supaya menjadi sesuatu lagu yang boleh menghiburkan haluan telinga pendengar. Itu tanggungjawab kita. Jadi jangan berhenti. Untuk saya lah. Maksudnya setiap masa kena challenge diri. Ya, betul. Itu antara pegangan yang saya buat supaya saya tidak berasa selesa dengan apa yang dah ada. Tapi cabarannya sangat tinggi. Kan sekarang kan? Okey, walaupun berdepan pelbagai cabaran, apa saja orang kata teknologi, aplikasi yang ada, aplikasi yang ada itu, AI tu sebenarnya memudahkan untuk kita cuba mencari apa yang bersesuaian dengan keadaan sekarang. Tetapi ianya tetap definitionnya tiada jiwa. Semestinya tak boleh bergantung 100% kan. Melody tu tak ada jiwa. Saya ramai juga dalam kalangan karyawan ataupun ahli muzik sendiri yang menyatakan tak salah guna AI, cuma tak ada jiwa tu, tak ada. Tidak sampai kan. Sebab perlu diingat, saya tidak menolak AI. Untuk naskah terbaru Rindu saya, untuk music video, saya buat video klip saya, music video saya dalam bentuk AI. Okey. Boleh tengok nanti di medsos lah, di YouTube. Okey, sebut pasal single terbaru ni, Rindu. Macam mana, dari mana datangnya idea untuk menghasilkan Rindu ini? Soalan tu sebenarnya menyentuh perasaan saya lah. Untuk daripada segi katakan untuk relevan tu, dia terus bersangkut untuk saya perlu ada tim yang kuat. Bukan saya seorang yang berfikir. Kita kena ada tim. Jadi sebuah lagu, siapnya sebuah lagu itu datang dalam satu tim yang kuat. Kena ada pencipta lagu, kena ada tim musician yang kuat. Contohnya lagu Rindu ni, drum dia dimainkan oleh Ujang, dan gitar oleh Adi Cradle, bass oleh Robot, dan penerbitnya ialah Adi Sixsen. Adi Sixsen selaku orang muda dalam industri, kita berkolaborasi. Dan lagu ni dicipta oleh Joe Slash. Liriknya ditulis oleh saya. Dia punya kombinasi kolaborasi tu lain. Daripada banyak tangan, hasil tangan ramai ni pengkarya. Itu teamwork lah. Kita jangan jadi perasan macam ni lah, kita kongsi rezeki lah. Maknanya satu lagu tu kita hasilkan dalam bentuk bekerjasama, dalam bentuk satu team. Jadi keberhasilan dia tu, saya nampak yang paling penting untuk sekarang ni orang kata alpha, golongan alpha dia orang suka lagu-lagu yang catchy. Jadi saya cuba untuk melanggar satu tebing yang betul tebal dan besar tebal tu, untuk menjadi seorang retro singer, buat sesuatu konsep yang mengenai untuk bersesuaian dengan pendengar-pendengar yang average umur 15 tahun, 17 tahun, remaja. Nampak muda lah. Rupa-rupanya nak catch perhatian anak-anak muda. Saya cubalah sebaik mungkin kan. Selagi izin Allah Ta'ala, ada kudrat. Yang paling penting kita kena ada ilham lah. Kalau ilham tu tidak ada, tak mungkin saya mampu untuk bekerjasama dengan tim yang ada ni. Baik, nama-nama besar punya lagu ni, special. Okey, baik, itu dia tentang lagu Rindu. Jadi selalu orang cakap kan, orang lama ni tak ada masalah lah bagi lagu macam mana pun. Elok je nanti dia rakam. Masalah. Jadi tu kita nak tahu bila abang cakap ni adalah lagu yang nak kata anak-anak muda punya minat kan, yang jenis muzik yang mereka, meaning that nak ikut trend lah akhirnya. Jadi ada cabaran tak sebenarnya nak record lagu ni? Cabaran. Sebab menyanyi ni adalah satu bidang seni yang lebih similar, lebih kurang macam berlakon juga. Bila kita dapat satu karakter untuk kita membawa sesuatu watak tu, menyanyi pun macam tu juga. Tetapi dia gunakan peti suara, kan, attitude, daripada segi penghayatan, daripada segi apa saja. Sebab kita punya perubahan untuk lagu ni ialah dia dah bukan slow rock seperti lagu-lagu yang saya dah pernah nyanyi bersama dengan band yang lama kan. Dia beralih kepada satu konsep muzik pop, tapi dia ada influence Latin sikit. Kan? Latin. Boleh joget kan? Bagiu Latin. Latin. Dia ada macam pop Latin sikit kan. Jadi dekat situ agak susah untuk saya menyanyikan lagu tu, sebab saya kena cepat untuk tukar attitude, tukar cara nyanyian, tone saya ubah. Kalau selama ni saya nyanyi ada high pitch part yang biasa seperti baru
kenal cinta kan, contoh. okey. Tapi untuk lagu ni dia tak ada melodi yang begitu, tapi saya kena menyesuaikan supaya ia tak nampak begitu sangat banyak perubahan, tetapi ia menangkap untuk mengubat kerinduan saya bertemu dengan peminat dan kerinduan peminat untuk tunggu sesuatu hasil baru daripada saya sebagai Baguio lah. Ini mesej lah lagu Ya. ni juga sebenarnya. Mesej banyak dalam lagu ni. Kalau tengok daripada penceritaan untuk lirik tu saja, boleh dikupas pelbagai sisi. Tetapi kalau tengok daripada music video, terima kasih kepada Influence Asia yang dia orang menaja untuk pembikinan music video ni. Jadi saya macam ibarat macam orang mengantuk disorongkan bantal, bagi kemudahan untuk saya melakukan sesuatu kelainan yang paling total. Rezeki. Orang dah bagi kan. Orang bagi. Jadi saya rasa macam bila saya keluar yang ini, satu vibe dan juga in trend yang terbaru lah. Banyak sangat bahasa baru kan. In trend lah kan. Apa nanti jadi macam gitulah lebih kurang dia punya ni lah. Itulah cabaran dia ya. Cabaran dia itu. Nak mengikut. Tapi tetap juga orang kata signature Baguio tu. Ya. Ada dalam tu. Orang dengar tahu ni Baguio. Ada yang first menyimpang jauh pergi lah. menyimpang. Cuma dia jumpa simpang tu. Simpang tu dia jumpa, cuma dia tak sesat lagi lah. Nasib baik. Masih baik. Cuma dia orang first time bila kita siap dia record, saya cuba buat survey, bagi dia orang dengar kan. Ada yang siapa nyanyi ni Baguio? Ya. yang bagi dengar ni saya kan. Saya lah nyanyi. Ya ke? Boleh ya nyanyi macam ni ya. Okay. Gitu. Maknanya satu benda yang positif bukan pelik. Tetapi dia mengatakan yang ini yang kita orang nak sekarang. Tu datang daripada telinga orang yang dah lama dengar sangat familiar dengan konsep slow rock yang saya nyanyikan. Boleh terima. Dia orang boleh terima. Maknanya saya lega lah. Yelah. Apatah lagi dengan anak-anak saya yang usia 17 tahun, 18 tahun kan. Dengan kawan-kawan dia orang. Dia kata, pa ini okey apa? Ini kena dengan kita orang lah. Barulah seleh. Bahasa sekarang. Barulah seleh katanya. Kau seleh ni apa kan? Entahlah. Aku tak tahu apa seleh ni kan. Bahasa budak-budak sekarang. Papa tak sempat dah tua. Dia pula ikut anak-anak punya minat. Tengok dress up pun dah lain dah kan. Meremajakan diri macam tu kan. Dia meremajakan diri ni sebab kita kena bagi satu kata penampilan yang orang nampak benda tu orang kata tak lah macam terabai kan. Fresh lah. Fresh lah. Okay. Baguio kan lagu dulu ke lirik dulu datang? Okey, sebenarnya datang lagu dulu. Penciptaan sesebuah lagu tu, karya tu datangnya adalah lebih mudah melalui melodi. Okey, dah berapa lama sebenarnya tercetusnya idea untuk lagu ni? Sebenarnya saya dah rehat dalam tahun 2020 saya dah keluar satu single berjudul Laduni Cinta. 500,000 yang menonton di music video di YouTube. Cuma masa tu kita berlanggar dengan isu COVID-19. Kita masa saya buat promosi tiba-tiba kita kena rehat. Tak boleh pergerakan terhad kan. PKP. Jadi tergantunglah promosi tu tahun 2020 dan tahun 2026 ni saya buat keputusan kena keluar sesuatu lah. Sebab saya ni keep in keluar. Adalah kawan-kawan yang seangkatan dengan saya, Baguio dia rajin buat lagu. Tapi ini cerita bukan cerita pasal rajin. Kita cerita pasal peluang, ruang yang ada dan kudrat serta ilham yang ada. Kalau kita tak ada ruang, kudrat, ilham dengan bajet pun tak kemaunya kan. Kan? Okey. Baik, dan kenapa rindu? Merindui untuk kembali menyinar dalam industri ke? You all punya soalan memang power lah. Apa yang dirindukan sangat? Apa yang dirindukan dulu? Right. Kalau umpama mimpi dalam mimpi, dia adalah satu tajuk yang attract people untuk apa cerita lagu umpama mimpi dalam mimpi kan. Sebab itu hasil nukilan daripada S. Amin Shahab. Lagu oleh Awang BPR dipopularkan oleh Dharma Sutra. Saya selaku menyanyinya ketika itu. Tapi untuk rindu ni adalah satu cangkuk hook yang membuatkan lagu apa yo? Rindu. Macam nak posting hook bagai semua. Rindu. Apa yang kau rindu? So, dengarlah dulu. Kalau tak dengar macam mana tak maunya jatuh cinta dengan lagu tu kan. Jadi
keserasian tu akan tersangkut dekat rindu tu bila dah dengar. Bila dah dengar dengan sesuatu vibe baru yang sangat catchy, dengan liriknya saya bawa influence kepada penulisan kreatif macam zaman-zaman dulu, tapi dengan lagu yang catchy, dengan video klip yang orang kata penceritaan dia tak perlu untuk saya bergantung harapan dengan drama untuk saya tunggu, tapi saya create satu drama pendek yang bentuk AI melibatkan lelaki dan perempuan dalam dunia percintaan. Pemilihan kata, pemilihan lirik sendiri, adakah menggunakan bahasa yang mudah ataupun bahasa bunga-bunga? Bahasa mudah je. Mudah. Bahasa dak sekarang lah, dak sekarang. Tak juga. Oh, tak tetapi juga lah, tetap ada puitis kita ada puitis segala. Rinduku merayap. Rinduku merayap kan. Apa pasal rindu merayap kan? Merayap mana pula? Kan? Tapi rindu ni kalau tak merayap tak maunya jadi rindu kan. Gitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu penulisan kreatif tu untuk supaya pendengar tu berfikir, dia tidak macam straight sangat lah, bagi otak kiri di kanan dia tu berjalan sikit kan. Jadi Alhamdulillah lah. Jadi rindu ni kiranya genre dia apa dia bang? Pop lah. Pop Pop. Ada Untuk Latin mudah sikit supaya dia. jangan pening sangat, pop. Tapi daripada ada segi Latin. daripada segi arrangement music dia Latin. Dia kena dengar lah nanti. Sukar juga Lain macam Aku tak sabar ni Saya pun dulu mula-mula nak nyanyi lagu ni, saya bertekak juga dengan komposer kan. Susah lah nak nyanyi lagu kau ni kan. Tapi dia sudah bukan, dia dah orang kata lah ambil hati saya, abang tulis lirik lagu ni. Faham Kan? Jadi bila dia bagi kita tanggungjawab untuk tulis lirik, saya pun buatlah lirik kan. Jadi dekat situ saya nampak sesuatu yang orang kata baru, taklah baru. Muzik ni sama je, do re mi fa sol la ti do. Dia tak ada do re mi fa sol la ti do engkau, tak ada engkau depan tu kan. Tetap sama kan. Sebab bila kita dengar satu lagu tu, macam lagu ni lah, macam sikit-sikit macam ni kan. Sebab sifir dia do re mi fa sol la ti do kan. Tapi untuk yang ini sesuatu penghasilan melodi yang menangkap lah pada saya. Tak tahulah, tapi saya punya pendekatan, bila kita nak print sesuatu lagu, kita kena pentingkan melodi tu sedap. Macam masak. Kalau masak tak sedap, orang tak nak makan kan. Bila orang dengar sedap lah, boleh rasa tak? Tapi lagu tak boleh rasa, dia kena dengar kan. Jadi bila dia dah dengar, lama-lama okey, memang something new lah. Bahasa macam-macam dah keluar kan. Tapi saya boleh ucap syukur je lah. Kerana peluang ni kita datang daripada segi ketentuannya Allah Ta'ala izin. Kalau saya tak ada kemampuan, tak ada kesihatan yang baik, mungkin saya tak mampu untuk buat sesuatu kerja tu. Jadi sebenarnya kelangsungan kerjaya lah. Sebab kalau misal kata artis tu hanya selesa dengan kedudukan yang apa yang dia ada, itu yang nanti ada nampak start dan buat kerja benda yang tak kena dengan speciality dia. Kan? Macam cerita Piramli, elok-elok jadi musician, tiba-tiba lah kena kerja kontrak sampai buta. Contoh cerita ibu motorku tu kan. Jadi itu antaranya yang hilang nikmat lah orang kata. Hanya itu tepat tu, hilang nikmat dia. Nikmat apa yang dia faham daripada segi kerjaya yang patut dia jalankan untuk kelangsungan kehidupan dia. Bila abang dah tampil dengan lagu-lagu yang kena dengan telinga generasi hari ni, ada tak terfikir dan juga dah ada perancangan mungkin ataupun dah ada janji nak berkolaborasi dengan artis-artis yang generasi baru ni juga? Mungkin dalam satu planning yang ke depan mungkin ada. Cuma saya kena betul-betul pilih lah. Mungkin sekarang budak-budak zaman sekarang banyak dia orang keluar melalui viral kan. Bila dia dah viral, baru dia dikenali sebagai seorang penyanyi kan. Jadi saya tidak menafikan untuk itu, tapi kita tunggu dan lihat lah. Mungkin selepas Rindu ni mungkin ada keluar sesuatu yang lain pula kan. Secara saya dah lama tak ada menyanyi secara duet, sama ada dengan artis lelaki ke ataupun artis perempuan. Tetapi kalau menyanyi secara dengan bertiga dengan kawan-kawan lama ni ada je banyak. Jadi insya-Allah lah, tengok doa-doa lah. Apa impian abang yang tak tercapai? Impian yang tak capai tak tercapai lagi. Sejak bergelar penyanyi tu era 90-an sampai hari ni dah tak tercapai lagi. Dan kalau boleh abang nak realisasikan juga. Sebenarnya itu satu impian yang boleh saya katakan tak terkata lah. Di luar daripada apa yang boleh saya gambarkan.
Tapi yang paling penting, kita buat satu-satu. Pencapaian tu datangnya daripada apa yang dilihat oleh pendengar dan peminat. Saya tak boleh meletakkan akulah berjaya. Tidak. Saya tak boleh jadi cermin untuk diri saya. Yang menjadi cermin kepada saya ialah peminat-peminat di luar sana. Pencapaian itu akan terjawab mungkin dengan rindu ini untuk yang ke depan. Itu dia. Yang penting dia kena konsisten. Ya. Dalam industri ni kan. Ya, Walaupun betul. dah era 90-an tapi Bukan senang. Bukan senang 35 tahun ni satu masa yang panjang. Betul. Saya pun tak pernah terfikir nak nyanyi lagi ke? Anak berapa besar kan? Jadi saya rasa macam inilah ketentuan dan rezeki saya. Ya. Tapi kita kena keluar dengan sesuatu yang ada value yang baik lah, yang terbaik, kualiti kan. Kalau kita tangkap muat, tak maunya. Yang paling penting kualiti lah. Kualiti tu penting kan. Kualiti. Finish product yang ada dalam bentuk digital music yang sekarang kan. Dulu zaman orang nak beli dengar lagu, kena beli kaset. Betul. Kena beli CD. Tapi tak boleh kongsi. Betul. Memang. Kalau bagi kongsi kaset, putih tali tape tu sekarang dah bergaduh kan. Jadi sekarang hanya di hujung jari. Cukup senang Cukup senang. Modal dia kena ada data. Kalau tak ada data tak boleh dengar lagu. Jadi yang mudah kan. Okey, dan kalau kata kita sentuh pula tentang identiti pula bang. Identiti. Sebab abang ni lah, dulu abang bersama-sama dengan Dharma Sutra, kita tahu abang penyanyi rock. Kan dia dengan identiti rock, dan kalau kita tengok hingga hari ini abang masih lagi bernyanyi. Dan jadi bagaimana dari sudut identiti tu, abang sekarang di mana? Okey, identiti daripada segi fashion ke ataupun daripada segi cara nyanyian? Dua-dua sekali. Okey. So saya rasa tu dia sangat relate kan antara Relate. kan. Okey, macam saya daripada segi fashion, kalau dulu saya sebagai seorang orang kata penyanyi rock kan, berambut panjang, Dress up rock dress up rock, pernah kena denda potong rambut jadi pendek, daripada rambut panjang jadi GQ, jadi mat jambu kan. GQ lama. Jadi benda-benda gitu adalah satu pengalaman yang mendewasakan. Tapi daripada segi identiti untuk terus ada dalam industri, kita kena sentiasa nampak kemas lah, bersih, nampak fresh, nampak in trend daripada segi fashion mungkin. Tapi dari segi nyanyian, macam saya kata tadi, macam berlakon lah, berdasarkan kepada watak yang diberi. Menyanyi, kita melakonkan watak itu melalui peti suara. Jadi dikawal sila oleh seorang yang bertanggungjawab untuk menjaga. Yang tukar nyanyi ni, yang jaga saya nyanyi Adi Siksen. Masa saya masuk vokal, dia yang jaga. Bang, kat 5 jam saya nyanyi lagu ni. Selalunya lagu slow rock ni saya sub-sub je 2 jam dah settle kan. 5 jam lama lah tu. Lama, Orang 5 legend jam. cabang ni. Lama sebab saya nakkan dia puas, saya puas. Sebab sometimes bila kita duduk dalam studio rakaman ni, kita pun jadi macam telinga dah bengang kan. Dah tak boleh nak beza dah flat dengan sharp dengan flat kan. Nyanyi ni dua je. Flat dengan sharp. Sumbang ni tu je kan. Jadi lagi tu yang paling penting, jaga penghayatan tone. Tone suara tu yang kita nak lemparkan supaya kita print dalam rakaman tu sesuatu yang ada, orang kata, energy lah. Maknanya nampak ada lain sikit, nampak tidak selangsung tak sama macam dulu, tapi perubahan yang sangat improvise lah. Improvise cara nyanyian dan juga persembahan lah. Okey, kalau abang lah kan, sampai hari ni suara macam maintain lagi, bernyanyi semua kan. Apa petua jaga suara? Petua kena sihat lah. Kena sihat dia. Dia macam sportman. Penyanyi ni kena sihat walafiat. Kalau dia hidung sumbat, batuk, Bunyi lain lah. bye-bye. Kan? Jadi sihat tu adalah satu harta yang paling penting untuk seorang penyanyi. Kalau dia tak sihat, dia tak boleh nyanyi lah. Orang dah bayar kita sekian-sekian amount, tiba-tiba nyanyi ke laut dalam kan, orang akan berasa hati dengan kita. Betul. Jadi bukan mudah saya menjalani maintenance untuk saya punya ENT ni, ears, nose dan throat ni. Kalau 2 tahun sekali saya akan jumpa doktor pakar. Sebab saya ada sinus. Jadi sekali masuk je endoskopi, kamera dalam hidung dan telinga, dah confirm 500-600 sekali jumpa untuk doktor pakar kan. Maintenance lah. Kita pakai dah lama kan, umur pun dah banyak kan. Jadi segala serbi nak kena ada maintenance lah. Macam pakai kereta lah. Jaga lah ni. Tapi betul juga cakap abang pagi ni, kalau penyanyi ni semudah kena semua je. Terus down out Kebanyakan penyanyi Malaysia semuanya ada sinus. Confirm.
Itu dah memang adat lah. Ke sebab tu suara sedap. Ada saya suara sedap. Saya ada sejarah. Masa saya keluar, masa zaman remaja, doktor pakar tu sampai sekarang saya berulang-alik dah 35 tahun. Masa first time jumpa, saya ada masalah sinus tu, dia kata, you mau buat operation ke? Sebab you punya lubang hidung sempit. Faham? Tapi you mau berhenti nyanyi ke? Oh, kesan kalau kata buat macam tu Tapi lah. kalau you mau berhenti nyanyi, nanti you boleh buat. Kalau you tak mau berhenti lagi, tak payah buat. Betul lah saya kata. Saya pun Sinus banyak tu mempengaruhi suara sedap. Penyumbang. Ada orang cakap gigi berlapik lah kan. Kan, dia macam-macam lah kan. Macam-macam Dia- lah. Orang tua-tua dulu dia pasal. Sebab sebenarnya mempengaruhi. Contohnya kalau orang tak ada gigi, bila dia menyanyi, gigi dia ada kurang. Jadi lompokan angin dalam mulut, Ada faktor juga dia ada efek. Ada efek. Ada efek. Sebab gigi nak kena jaga. Betul. Sajalah kan kita tengok-tengok juga apa ni MV Video klip, boleh, boleh. kan official music video. Oh ramai ni yang komen ni kata best, lagu sedap didengar, wow awal lagu ni mantap. Wow. Dia kata album Baguio bertajuk Rindu memang terbaik. Alhamdulillah lah dapat semua komen yang sangat positif lah. Dia tak ada yang pelik-pelik kan. Mengusik jiwa lah apalah. Semuanya berkisarkan tentang persembahan lagu itu. Sebenarnya dalam sebuah lagu ni, untuk zaman sekarang orang nak tengok audio and visual. Ya. Lagu sedap lah, macam mana dia punya video klip lah. Jadi kita buat video klip. Video klip satu cerita pendek. Ada perempuan handsome pula, perempuan cantik, lelaki handsome. Yang itu antara penciptaan yang mudah. Untuk antara tajuknya rindu. Berkayuh sampan lah dia kan. Ibarat apa peribahasa laut sanggup direnangi, laut dalam sanggup direnangi. Lautan api, bang. Lautan api je. Asal Gitu. aku renang. Ya, Gitu. gitulah lebih kurang cerita kat situ. Cuma saya memperwatakkan watak itu daripada bentuk yang kita create. Tak ada wajah saya. Ya. Macam biasa bila kita buat lagu, kita akan buat video klip muka kita kan. Ya. Tapi saya dah tiba masanya untuk saya tak apalah, tak payah muka saya lah. Kita pakai Itu teknologi. Tapi kita elakkan lip sync kat situ. Sebab Alright. yang nyanyi ni ialah penceritaan bukan penyanyi. Okey, cantik, cukup menarik. Tu dia cerita tentang Kena pergi kat music video lah tengok. Kena tengok. Kan. Kejap lagi kita akan pasang lagu. Kan lagu Rindu ni. Excited juga kami punca nak dengar. Tak pernah dengar lagi. Kita nak hari ni kita nak special semua. Nak tunjuk muka surprise kita tu. Okey. Dan juga sebelum kita berakhir, mungkin masa kurang lebih seminit ni, harapan abang sendiri lah dalam industri ni bagaimana? Harapan saya, saya cuba untuk terus berkarya. Sekiranya peminat di luar sana support saya. Kalau kegagalan anda di luar sana untuk support saya, mungkin saya akan berhenti untuk terus berkarya. Jadi tak ada permintaan, buat apa kita nak buat kan. So kita maintain dengan apa yang ada. Contoh, tapi Allah Ta'ala tak suka manusia yang ada rasa putus asa. Jadi kita kena ada kekuatan, jangan ada putus asa, keep in berkarya. Mana tahu banyak karya yang saya dah buat sebelum ni tapi didengari secara diam. Ada yang pernah tak tahu pun lagu tu yang saya nyanyi. Lagu Taman Syurga 2017. Lagu daripada syarikat jual kain kafan. Orang ingat penyanyi nasyid yang nyanyi. Tak penting untuk tahu siapa yang nyanyi. Yang paling penting lagu tu didengar. Dia dah macam message tu sampai. Dia macam umpama ghost singer. Dia ada kan ghost singer. Ada je dalam music video dalam tu ada. Jadi saya dah berkarya ni sebagai tanggungjawab lah. Penyanyi perlu berkarya supaya dia tak jadi penyenyap. Ya, jadi teruskan berkarya Abang Baguio. Setuju. Kan kadang-kadang dalam lagu pun kita boleh berdakwah. Okey. Baik, itu dia. Ceritanya tentang Baguio menyanyi di era 90-an dah. 90-an dah kita katakan. Tapi terus kekal relevan sehingga ke hari ini kita bawakan ke dalam radio. Itu tampil dengan lagu apa? Irama pop dan ada elemen Latin kat situ. Ya, betul. Ampun, all the best abang. Terima kasih banyak dua-dua ceritawan kita hari ni. Terima kasih juga kepada Ibu Abang. InsyaAllah kita doakan abang semoga terus berjaya lah. Dan sihat. Amin. Selamat berpuasa. Ya, sama kita. Mood raya dah datang. Ya, Katanya. Okey. Baik, nampaknya sampai di sini saja dalam program Showbuzz kita. Kita akan kembali selepas ini terus dengan Bernama Radio. Untuk anda.
lain lah. Memang Penting sangat ni. betul kan? Dengar. Hidupku merayap di pucuk malam. Ambul. Thank you.